Kalau gaji 3,000, komitmen bulanan 2,900, kejadah apa tu? Apa kes ni? Bila walk in pergi bank, submit application sendiri, kena reject. Ni aku nak tanya balik. Kau submit loan tu ke? Ataupun kau tengah submit nasib kau? Nak lulus loan bukan sekadar nasib abang kakak. Make sure kau ada 5 benda ni. Yang pertama, slip gaji dan pendapatan yang konsisten setiap bulan. Tak kisah sama ada kau rider, freelance ataupun kau pekerja tetap. Yang kedua, rekod si Kris dan juga si tas kau kena bersih. Yang ketiga, paling penting, komitmen bulanan kau. Kalau gaji 3,000, komitmen bulanan 2,900, kejadah apa tu? Goyang dek, goyang. Yang keempat, bank yang aktif dan juga ada aliran tunai. Kalau kau setakat ada bank account tapi sunyi sepi, macam mana bank nak tengok kau mampu bayar kalau kata akaun kau tak aktif? Nombor 5, dokumen yang lengkap dan jelas. Dekat sini, ramai yang kantoi. Slip gaji tak jelas, penyata bank tak cukup bulan, IC yang kau bagi, gambar kabur ataupun gambar tu darjah 6. Bank tak tolak sebab dia benci kau. Bank tolak sebab dia tak nampak, dia tak jelas dengan apa dokumen yang kau bagi. Kalau 5 benda ni kau dah siap, baru kau apply, baru kau tekan button submit. Sultan Banker, pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam Sultan. Assalamualaikum.